Ada satu momen tu, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang bersama TVPSS SMK Bandar Putra dan inilah Borak Putra. Cerita kita, suara kita, Putra terbilang. Saya Nur Aini, hos anda untuk episod kali ini. Dan bersama kita pada hari ini, tetamu istimewa, Ketua Pengawas SMK Bandar Putra, Muhammad Irsyad. Jom kita sambut. hai, terima kasih kepada Aini kerana telah menjemput saya untuk menghadiri podcast pada kali ini. Okey Irsyad, kami ada sediakan beberapa soalan untuk episod kali ini kepada anda. Okey, soalan pertama, apakah perasaan awak first time awak tahu yang awak kena jadi ketua pengawas untuk tahun ini? Perasaan saya sejujurnya sebenarnya saya tak expect pun saya akan jadi ketua pengawas sebab saya pun rasa saya ni tak layak sebab saya rasa macam ramai lagi layak daripada saya kan sebab saya ni jenis yang agak pemalu kan. Jadi tiba-tiba dapat jawatan tu rasa macam terkejut jugalah. So awak tak expect lah awak akan jadi ketua pengawas sebab awak ada masalah itu inilah sebelum ni. Okey, faham? Okey, baiklah soalan seterusnya. Ujian yang awak rasa sangat mencabar masa awak jadi ketua pengawas ni apa je? Ujian dia untuk jaga nama baik pengawas tu sendiri sebab bila pengawas banyak buat masalah betul. Jadi saya kena fikir solution macam mana nak handle masalah tersebut. Jadi bila pengawas buat masalah, cikgu-cikgu lain akan cari saya ataupun MT-MT yang lain. Jadi kat situ saya rasa itu salah satu ujian yang mencabarlah. Oh, so bila anak-anak buah awak ada masalah, awak lah yang kena handle, jaga balik dia punya nama baik pengawas tu sendirilah. Nak jaga dia punya momentum tu. Okey, ada tak kawan-kawan awak macam terasa ataupun tak puas hati masa awak ni kena bertugas dan macam mana awak handle situasi kawan awak tu? Ada sesetengah kawan saya sebab saya ni jenis yang ramai kawan. Adalah satu kawan tu dia ni sangat rapat dengan saya dekat luar sekolah. Jadi bila kat dalam sekolah tu saya tak boleh nak luangkan masa terlalu banyak dengan dia sebab lagipun dia bukan sebaya dengan saya. Tapi dia rapat. Jadi bila nak ajak borak tu saya tak boleh nak borak sama-sama lah. Saya asyik decline je kan. Jadi bila nak ajak borak tu saya sibuk dengan nak handle perhimpunan, tugas-tugas harian. Jadi solution dia saya biasa akan luang masa dengan dia waktu hujung minggu. Okey. So memang awak tak ada job apa-apa lah. So awak boleh spend time dengan kawan-kawan. So hujung minggu tu waktu yang lapang. Jadi saya ajaklah dia keluar ke apa. Okey, faham. Ada tak macam murid-murid ni kan salah faham terhadap pengawas sendiri? Ada sebab setengah murid dia anggap pengawas ni tahu semua benda. Salah satunya bila dia tanya kat saya, cikgu ni datang tak? Cikgu ni datang tak? Jadi saya macam, aku ni bukannya punch card kan? Aku ni pengawas je kan? Jadi saya macam heran lah kat situ. Kadang-kadang sakit hati kan bila orang tanya macam tu. Jadi itulah. Lah kita pengawas je, bukan macam kalau anak cikgu fahamlah juga dia tanya. Betul. Lah, ada tak awak buat macam jadual diri? Maksudnya awak ada jadual belajar, awak nak susun masa-masa awak tu untuk belajar, bertugas sebagai pengawas dengan kehidupan seharian awak hari-hari. Sejujurnya saya tak ada jadual belajar, tetapi saya just fokus belajar kat kelas and waktu bertugas macam biasa. Kat kelas pun just belajar je macam biasa, tak ada pun macam kena serius sepanjang masa, betul tak? Jadi waktu petang tu kadang-kadang pun saya ada urusan kan kat sekolah. Biasanya memang selalunya saya ada kat sekolah lah. Jadi waktu malam baru saya akan pergi tuition, tak pun belajar macam biasa kat rumah. Jadi sejujurnya waktu seminggu persekolahan tu memang sangat penat lah. Jadi saya akan biasa waktu hujung minggu saya akan
tidur puas-puas lah. Sebab memang penat gila seminggu tu. And waktu petang biasa akan beriadah lah untuk kuatkan fizikal dan mental. Untuk elakkan penat awak tu lah. Betul. Okey, faham. Ada tak macam momen yang bermakna dan awak akan ingat sampai bila-bila time awak jadi pengawas ni? Ada satu momen tu, waktu Hari Guru, sambutan Hari Guru, sewaktu untuk handle sesi petang punya. Okey. Waktu tu ada waktu lapang, murid-murid semua tengah pergi solat. Jadi waktu tu semua MT ada kat atas pentas, kita orang nyanyi sama-sama lagu sama-sama kan. Macam karaoke lah senang cerita. Jadi waktu tu saya rasa macam happy lah, sangat happy kan dapat luangkan masa dengan kawan. Sebab waktu tu saya rasa saya takut nak hadapi, bukan takut, macam rasa macam takut penat waktu Hari Guru tu. Sebab waktu sebelum Hari Guru tu kita orang kena buat persiapan yang sangat banyak. Jadi saya rasa macam saya takut saya tak boleh handle. Tapi saya lupa yang saya ada kawan-kawan kat belakang yang boleh bantu saya, jadi tulang belakang saya. Jadi kat situ saya rasa macam saya tak expect yang hari tu hari yang sangat bergembira lah. So awak expect mungkin akan ada yang something gone wrong. So betul, awak betul. takut lah Ya, kat betul. situ. Tapi awak terlupa awak ada kawan-kawan yang boleh cheerkan awak setiap Betul. masa. Boleh have fun bila-bila walaupun awak tengah struggle buat sesuatu benda. Okay, last sekali. Apa awak ada nasihat tak untuk murid-murid yang dia berminat nak jadi pengawas ataupun pemimpin sekolah tapi dia takut nak cuba? Nasihat saya, kena berani mencuba. Sebab orang yang takut untuk mencuba ni, dia kira dia takut untuk melangkah. Orang yang tak mencuba ni dia yang belum tentu akan berjaya. Tapi orang yang mencuba ni, dia ada dua kemungkinan. Dia boleh atau tak boleh. Macam tu. Bila orang tak mencuba ni, dia memang totally tak melangkah. Maksudnya macam tak berkembang, orang kata. Dia tak ke mana-mana Tak lah. ke mana-mana, Dia kat stay situ stuck je. Kiranya orang kata macam dia selalu dekat comfort zone. Macam selalu kat zone selesa. Jadi sebenarnya kita kena keluar daripada comfort zone tu sendiri. Untuk kita memperbaik diri atau memperkembangkan diri macam tu. Okey, itu sahaja untuk Borak Putra kali ini. Terima kasih kepada tetamu kita, Ketua Pengawas SMK Bandar Putra, Muhammad Irsyad, sebab sudi luangkan masa dan berkongsi cerita bersama kita semua. Saya Nuraini, mewakili TVPSS SMK Bandar Putra. Ingat, cerita kita, suara kita, Putra terbilang. Jumpa lagi di Borak Putra akan datang. Bye!